Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni abang tu ada satu Toyota Rush. Sebelum ni Toyota Rush ni memang dah bore on turbo, tapi dia check in balik dekat abang turbo. Dia check in balik sebab apa? Piston ada lubang satu dua biji piston kena. Okay, dia cair dekat dengan intake maksudnya sebab horsepower pun dah dekat 200. Okay, jadi injektor tak cukup duty cycle menyebabkan dia tu. Masa dyno okey, tapi bila dia dah pakai lama dekat setahun, dia lenjan. Jadi ada isu dekat dia punya piston. Jadi kelemahan dia dekat situ lah. Bila kita tuning piggyback ni, dia tak boleh ada cut. Kalau kita pakai standalone, kita boleh buat boost limit. Jadi yang kereta ni dia jadi piston cair disebabkan injektor tak cukup. Sebab apa? Bila boost dia naik, ada hose bocor tercabut, boost lebih, jadi dia tak ada cut, piston pun cair. Tapi kalau kita ada management standalone, macam sekarang ni lah. Sekarang ni kereta ni kita masuk ECU Max ECU Mini. Okay, dalam Max ECU Mini tu dia ada boost. Okay, dia ada boost lock. Maknanya safety boost tu, boost limiter kita dah set dia. Kalau dekat atas dyno kita buat set boost 1 bar, bermaksud kita akan set dia lebih daripada 1.1, 1.2, dia akan cut. Jadi kalau ada hose tercabut ke apa semua, dia akan ada boost cut. Tu pentingnya management standalone. Jadi dia boleh set limit RPM, limit kita boleh set limit dia. Kalau piggyback ni bila kita dah tipu, dia tak ada limit dia, kita tak boleh buat boost cut. Jadi kali ni job kita tukar balik piston. Abang tu tukar balik piston, pasang balik macam original balik standard. Lepas tu kita pakai apa? Kita pakai Max ECU Mini. Jadi yang ini kita dah nampak ni kita dah tak wire DVT, kita boleh control full. Lepas tu aircon apa semua okey lah. Okay, so kita teruskan sesi dyno tuning. Kita tengok macam mana dia punya horsepower dia pula. Okay, jom. Okay, dah siap tuning apa semua. Kita ajar untuk aircon lah Kita ajar untuk aircon. Penting aircon, bagi aircon dia stable. Bila aircon buka, kita nak bagi dia stable lah. Yang ni kita set dekat sini lah. Yang bagusnya ECU standalone, tak kira lah Link ke, Haltech ke, Max ECU ke. Sebab yang pertama ref limit. Okay, yang kedua dia punya boost cut. Jadi boost cut kita set lah boost cut dekat 1.1 bar. Kalau dia pergi terlebih, tak ada masalah, dia akan cut. Jadi kita dah set dah minyak lebih sini. Lepas tu dia kena cut lah. Jadi tak ada isu yang ni. Okay, selepas ni kereta ni akan lebih selamat. Okay, Alhamdulillah bos. Tengok ni, sebelum ni
191 horsepower, torque dia 300 dah, padu dah, kereta dah congek dah. Lepas pakai make ECU, kita adjust DVT, tuning balik, boost yang sama, naik horsepower dalam 60 geng. Torque dia pun 386, 80 Nm torque yang naik. Kalau kita tengok daripada sini, nampak ni. Ni horsepower yang sebelum ni pakai e-manage, yang ni make ECU. Memang banyak beza sebab duration cam dia main peranan penting. Dekat DVT ni okey, yang ini DVT dekat intake DVT. Sini dia punya puli DVT. Apabila DVT ni kita boleh control. Jadi bila kita boleh delaykan dia, kita buka intake dia besar sikit, dia punya overlap lift dia. Jadi dia membenarkan turbo ni, angin turbo masuk lagi banyak. Jadi more flow, more horsepower lah. More flow, more horsepower, more fuel. Jadi kombinasi yang ngam akan menghasilkan enjin yang power mantap. Jadi ni memang setup dia memang terbaik lah. Turbo dia kita pakai TF035 ke TD04L macam tu lah. Tak nampak, rasa TD04L tu ni. Dah lupa sebab kereta ni dah setahun dah. Lepas tu injector kita pakai 800cc punya. Wastegate kita pakai Tial original. Yang ni pun original Tial blow off. Bunyi dia memang padu. Yang ni pun kita pakai Aerospeed. Okay, so ni pun azan pun dah berkumandang, dah gelap dah maghrib dah. So alhamdulillah boleh bagi dekat customer dengan senang hati. Okay, so tu saja daripada Abang Turbo pada kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.